mohon cuti untuk temu janji dekat hospital atau klinik. Sila maklumkan kepada case manager. Itu adalah untuk inpatient. Ada satu lagi itu adalah private. So buku pasport ni kena gym untuk fisio, CR, MPT dengan itu adalah tempat untuk cyberdyne. And then lastly adalah kat first week belah kanan kita. Itu adalah work hardening. Tuan-tuan kena letak buku ni pada kotak ni. Jenis untuk hostel, satu lagi untuk ward. So dalam keadaan baik sepanjang bulan dijemput untuk menghadiri. Seluar tu kasut menutup. So lunch break adalah usaha dia kita selalu ada dua jenis, dua kategori adalah untuk pesanan keesokan harinya. Kontak warden atau apa masalah boleh juga dekat setiap bilik. anda perlu memberitahu macam sudah lebih